Demo ingat kahwin boleh kecek Kelantan jago. Hari ni kita nak cakap Negeri Sembilan lah pula. Sebab Bangi ni dia roket dengan Negeri Sembilan. Lepas tu ramai pula dia dah bercampur lah kan. Terima kasih lah kepada orang yang bukan Kelantan yang support kuih warisan kita ni Akok Paho Bangi dengan Kerio Melaka ni. Sambil-sambil kita tengok proses buat macam mana, kita nak cerita pasal bulan Ramadan ni. Kedai buka pukul 3 petang lagi. 3 petang tu proses jual body lah di gerai. Tapi kalau untuk urusan tampah, untuk majlis, untuk infak, untuk apa, kita start pagi lagi. Seelok-elok baiklah booking dulu. Sehari sebelum, 2 hari sebelum, senang kita nak atur masa tu. Sebab kalau minimum RM30 tampah ni kau atas, kita ada buat delivery dengan kos penghantaran tu dia munasabah dan kita boleh bincang lah. Minimum sangat kos Ya, sekali lagi gerai ni aktiviti jual beli bermula pada pukul 3 petang. Tapi pagi lagi tu kita dah proses dah. Mana yang nak majlis, mana yang nak tampah, mana nak yang infak, pagi lagi. Jadi kepada yang nak tampah tu, kalau urusan yang beli banyak tu, eloklah kita berurusan, kita PM dulu, tanya dulu. Sehari 2 hari sebelum senang kita nak arrangekan penghantaran masuk macam mana ya. Nombor ada kita letakkan di hujung video. Akok Paho Bangi, terima kasih support kami selama ini. Salam Ramadan. Gedung gebu gebah